Biar betik, anjing setia ini tak sedar dia tinggal sebatang kara. Ini kisah Puding, seekor anjing dari sebuah perkampungan di Yongguang, Korea Selatan. Pada penghujung 2024, tuan kepada Puding telah pergi bercuti bersama-sama keluarganya ke Thailand. Namun, pada 29 Disember, sebuah kemalangan dahsyat berlaku sehingga mendapat perhatian dunia. Sebuah pesawat Jeju Air terhempas dalam perjalanan balik. 186 orang penumpang dan kru hilang nyawa mereka, termasuklah tuan Puding sekeluarga. Tapi Puding tak tahu, dia terus menunggu. 3 generasi keluarganya pergi tak kembali. Puding tinggal seorang diri. Tapi jiran-jiran sentiasa menjaganya, memberikan ia makan dan tempat berteduh, tempat untuk bermesra sementara menanti tuannya kembali. Namun kini Puding telah dibawa ke Seoul oleh sebuah badan kebajikan haiwan mencari tuan dan rumah baru buatnya. Adakah ini kesudahan yang indah? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.